Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada episod kali ini. Ayo mara, kita juara. Sukan olahraga menang perkasa. Kali ke-49, bukti semangat takkan padam. Sekolah kebangsaan Sungai Loi. Ini ialah hari istimewa kerana telah berlangsungnya kejohanan sukan olahraga kali ke-49 peringkat SK Sungai Loi 2026. Kejohanan Sukan Olahraga kali ke-49 SK Sungai Loi diadakan bermula daripada 10 Februari sehingga 12 Februari 2026. Pelbagai acara telah diadakan, bermula daripada sukan tara, acara padang, sukan neka dan acara balapan. Yang seronoknya, selain daripada menimba pengalaman, kejohanan sukan juga merupakan peluang untuk menjungkir bakat baharu bagi setiap acara untuk ke peringkat lebih tinggi. Mari kita saksikan gelagat rakan-rakan dalam acara kejohanan sukan pada kali ini. Menuju puncak kejayaan kita. Sorakan gemuruh menggema di udara, merah biru kuning bersuara, bersatu hati. Untuk tahun ini, rumah sukan kuning bernama Photon. Manakala rumah biru pula bernama Nexus. Dan rumah merah ialah Victor. Sekolah Kebangsaan Sungai Loi. Dengan bersungguh-sungguh. Bukti semangat takkan padam. Sekolah kebangsaan Sungai Loi terus gemilang, berusaha gigih penuh cemilan. Yang istimewanya, kali ini kejohanan sukan ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Razif bin Muhammad Ali, Adun Sungai Loi. Peluh dan usaha jadi. Mari bersama Guru Sungai Loi TV untuk sesi wawancara. Assalamualaikum Tuan, nama saya Mariam dari Sungai Loi TV. Boleh Tuan perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Nama saya Korporal Zul Hakim Adila bin Dirani daripada Balai Polis Sungai Loi. Apakah pandangan Tuan pada sukan kali ini? Pada pandangan saya, sukan kali ini bagus. Patut ditekalkan, dapat mencokir bakat-bakat baru pada peringkat sekolah yang masih muda, masih mentah, yang boleh dilatih lagi. Terima kasih Tuan. Sama. Puan, nama saya Nova Adilia binti Samsudin. Boleh Puan perkenalkan diri terlebih dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuriza binti Yaakob, peneroka kat sini lah. Dah lama tak datang sekolah ni sebenarnya, tapi nampak hari ni meriah dengan sambutan sukan ni. InsyaAllah nampak ceria. Walaupun nampak murid ni tak berapa ramai, tapi meriah lah. Apakah perasaan Puan terhadap kejohanan sukan tahun ini? Budak-budak pun seronok. Seronok tak tadi? Terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum, nama saya Nova Adilia binti Samsudin. Boleh Encik perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Muhammad Ainur bin Anwar. Apakah pandangan Encik terhadap kejohanan sukan olahraga tahun ini? Meriah dan ramai sambutan. Terima kasih. Sama-sama. Pagi bersinar di bumi tercinta, sekolah kebangsaan Sungai Loi penuh semangat wajah. Langkah seirama. Sekian saja daripada kami, Guru Sungai Loi TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.